Niat saya yang pertamanya untuk ibunda saya lah. Ibunda saya ni matanya kalau ikutkan dah nak kena operate sebabnya dah ada cataract. Dia kencing manis kan, kencing manis, jadi daripada kencing manis tu mata dah ada cataract, jadi dah berselaput matanya. Jadi saya cubalah pada ibunda saya. Sebelum tu kalau ikutkan dia keluar rumah mesti nak kena pakai cermin mata. Cermin mata sebab bila keluar rumah tu cahaya tu membuatkan mata dia silau, dia tak boleh nak tengok. Dekat dewan ni. Mak dah pakai cermin mata masa first sekarang dah okey, alhamdulillah. Dengar tak suara? Mak tengah buruk sambil dengar lah. Sekarang dah okey dah. Sekarang pun tengok dah tak pakai dah cermin mata hitam tu. Kalau kukuh cermin mata. Sekarang dah boleh dah keluar, boleh dah tak ada silau dah kan. Alhamdulillah. Itu yang ni lah.